Aku sekarang berada di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras untuk perlawanan LS21 di antara pasukan Selangor dengan pasukan KL City. Hari ini 15 hari bulan Mac 2026 bersamaan 26 Ramadan 1447 Hijrah. Selangor sekarang ni sama point dengan KL tak silap aku. So malam ni malam penentu siapa yang diharapkan akan naik ke tempat kedua. Semalam Kuching dah menang, so kita kena menang lah, wajib menang. Okay, come on Selangor, let's go. Alhamdulillah, tadi minit ke-11 atau minit ke-12 aku tak ingat, tapi gol pertama berjaya. Gol pertama berjaya dijaringkan oleh pasukan Selangor, jaringan oleh Faisal Halim selaku terbias pemain pertahanan KL. Okey, sama Selangor, insyaAllah gol lagi. Habis sudah separuh masa pertama. Keputusan semasa sekarang ialah 1-0 memihak kepada pasukan Selangor. Gol pada minit ke-11 atau 12 aku tak ingat sangat, oleh Faisal Halim, terbias gali pukul tak silap aku, rembatan dia. So kesan tadi awal-awal kita bagus, tapi towards the end of second half kita kurang memuaskan cara permainan. Banyak hilang bola, banyak pam bola jauh dan kalah aerial ball, especially belah attack kita ataupun midfield lah. KL lagi banyak percubaan tak salah aku, tapi aku tak pastilah berapa jumlah on target, aku tak ingat. Banyak off target lah, tapi KL tampil lebih berbahaya depan gol berbanding Selangor lah setakat hujung-hujung separuh masa pertama. Walaupun kita perbaiki lagi untuk second half nanti insyaAllah. Come on Selangor. Malam ni 27 Ramadan.
main je. Tak ada, tak masuk. Tak gol lah. Referee tengok TV. Referee pergi tengok TV. Okay, Alhamdulillah. Minit ke 63 tak silap aku. Gol kedua Selangor dijadikan oleh Mamadou Diarra selaku hasil sepakan penjuru daripada Faisal Halim. Adukan semula ke dalam oleh Safwan Baharudin. So Alhamdulillah kita dah leading 2-0 sekarang. Teruskan momentum Selangor dan kita nak menang malam ni tanpa bolos, insyaAllah. Let's go. Allahu Akbar. Baiklah Diarra, baik. Oi, bola otak dia. Ke 72 ke cuma 1 ke aku tak ingat lah. Selangor menjadikan gol ketiga oleh pasukan Selangor. Aku tak nampak tadi siapa, liner ke siapa tayang skor tadi, tapi sejurus selepas tu aku rasa dalam seminit je KL skor balik daripada Nacho Gomez selaku pemain import KL. Apapun sekarang kedudukan 3-1. Harap Selangor jangan bolos lagi. Kita teruskan perjuangan, insyaAllah kita nak menang besar malam ni. Dia memang attack angle tu je. Minit ke 85 ke 84 aku tak ingat. Tapi Kuala Lumpur menjadikan satu lagi gol lah. Sekarang kedudukan 3-2. Bahaya dijadikan oleh Safawi. Awalnya tadi linesman angkat offside, tapi selepas semakan semula VAR mendapati sebenarnya gol lah. Aku tak tahu, aku tak sempat rekod situasi tu. Jadi kita berapa hal pun Selangor come on, kena gol lagi, kita kena gol lagi sebab kena jarak kedudukan. Kita dalam kedudukan bahaya sekarang. Faisal 6 minit masa tambahan baru masa kedua.
Okey, Alhamdulillah perlawanan telah tamat. LS 21 tadi antara pasukan KL City dengan pasukan Selangor, di mana perlawanan berakhir dengan pasukan KL City 2 dan Selangor 3 lah. Untuk Selangor hasil jaringan daripada Faisal Halim dan lagi satu daripada Hugo Bumos dan satu lagi daripada, aku pun tak apa ingat, Gregor Moraes ke? Bukan, I think so. Apapun, Alhamdulillah kita menang. Namun agak berbahaya juga tadi sebab kita hampir-hampir kena comeback dengan Kuala Lumpur. Jadi kita tak nak benda ni berlaku. Apa-apa pun, Alhamdulillah kita naik ke tempat kedua lah. Kita kekal tempat kedua lah dalam perburuan kita tempat ke slot ACL 2 untuk musim depan, InsyaAllah. Kita akan bercuti lama juga Liga dan juga kejohanan tempatan sebab tak silap aku, next game yang paling awal pun ialah hujung bulan ni, 31 hari bulan, iaitu di Vietnam lah, untuk kelayakan Piala Asia. Itu pun tak pasti lagi jalan ke tak jalan game tu. Dan next game ialah tak silap aku bulan 4, awal bulan 4 jugalah, minggu pertama bulan 4 untuk game lawan dengan Kuching City, timbal balik pertama lah untuk separuh akhir Piala Malaysia. So insyaAllah selamat bercuti, selamat Hari Raya Aidilfitri dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majulah sukan untuk negara Common Selangor.